kita bersukan ni tapi pada masa yang sama kita tak buat maintenance of strengthening. Maintenance of strengthening. Maksudnya kita tunggu game kita main. Tapi sebelum game tu kita tak ada kuatkan otot, kita tak ada train kita punya balance, kita punya flexibility semua tu. So bila ada game main, kita kena faham bila kita makin berusia ni otot kita tu secara semula jadi ni dia makin kecil. So mungkin bila lama tak digunakan maka dia so bila kita tak prep dia, kita tak maintain dia, kita buat aktiviti level yang sama macam yang dulu tu, risiko tu untuk dapat cedera tu jadi tinggi lah. Mungkin doktor ada tak harapan sebab mereka ni jiwa masih besar nak bersukan, tapi sebabkan mungkin ada kecederaan dan sebagainya, adakah lagi harapan sebenarnya boleh untuk kembali bersukan balik? Faham. So kalau kecederaan ni sebenarnya kita kena ikut dia punya tahap kecederaan lah. Dia yang ringan sederhana, yang ni kita expect bila dia buat rawatan, buat rehabilitasi, dia boleh kembali kepada sukan seperti biasa. Cuma kecederaan yang serius ni, contoh macam ACL ni, dia ni bergantung pada banyak faktor. Contoh, perlukan surgery, dan surgery tu sama ada berjalan lancar atau tak, satu. Keduanya sama ada dia komit untuk buat rehabilitasi selepas tu. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia ingat bila buat operation kerja dah selesai, rehabilitasi tu dia tinggalkan. So outcome dia takkan bagus lah. So bila outcome tak bagus, untuk dia perform macam dulu mungkin susah. So yang tu yang dia orang kena faham lah. Kena faham sendiri, kena minta consultation daripada yang pakar. Doktor, kalau tadi saya tanya di balik kamera berkenaan dengan setiap umur itu ada bezanya untuk nak kira macam mana awak sebenarnya fit tak untuk laksanakan aktiviti itu dari segi bacaan heart rate itu sendiri. Doktor, mungkin boleh kongsikan kepada para penonton. So kalau ikutkan dia nak ikut umur ni, dia memang ada cara lah. Kita nak tengok heart rate tu dari segi fitness macam mana. Ni apa-apa sukan pun doktor? Apa-apa sukan pun boleh. Tapi sebenarnya kalau kita nak kira melalui heart rate ni saja, bagi saya dia agak belum lagi. Maksudnya dia bukan begitu tepat lah. Baik. Sekarang ni kita ada banyak teknologi, kita ada banyak mesin. Antaranya contoh yang kita ada sekarang, mesin yang kita panggil CPET lah. Yang ni memang you boleh pergi buat test, yang tu dia boleh betul-betul measure dia punya fitness level. So yang tu very accurate. So berdasarkan kepada tu you boleh tahu dia punya fitness level. So kita boleh decide whether you are fit to do that sport untuk buat betul. Kalau yang simple punya bacaan heart rate, mungkin kalau semua mungkin kat luar sana jogging-jogging, asal heart rate aku sampai 200 ni. So kalau ikutkan atau kiraan mudah, dia ada satu method ni. Kalau kita nak tentukan kita punya maksimum heart rate ni, senang saja. Kita ambil 220 tolak dengan kita punya umur lah. Contoh macam saya umur 40, 220 tolak 140, saya punya maksimum heart rate sepatutnya 180. So kalau boleh exercise tu jangan melebihi 180. Sebab itu takut dia ada risiko untuk maksudnya kalau di bawah lagi satu daripada kiraan tu, insyaAllah betul lah. Tapi kena bergantung juga pada fitness level. Yang tu maksimum heart rate. Itu maksimum saja. Banyak sebenarnya kita mungkin akan buat siri-siri lagi bertanya pakar ni. Mungkin kita boleh duduk nak sambung bincang, sebab tengok ustaz pun tengah hari banyak soalan ni nampak ni. Ya. Sebelum dia orang tanya soalan, saya nak tanya dia orang soalan dulu. Okey ke ustaz? Macam mana soalan? Okey, tak, saya cuma nak tanya pasal doktor tadi tu. Kalau orang yang dah dia boleh dia main tu kan, dada dah mula rasa macam berombak kan, apa patut dia buat tu doktor? Okey. So kalau dia dah ada simptom ni, elok-eloknya pertama kita berhenti bermain lah. So kalau yang keduanya, elok kita dapatkan rawatan, pergi dapatkan penilaian pada doktor. Sebab kadang-kadang kita kena faham, terutamanya masalah jantung ni, kadang-kadang bila kita tak ada simptom, kita pergi check dia tak ada apa-apa. So kalau masa ada simptom tu, seelok-eloknya kita pergi check. Sebab kalau dia betul ada isu, selalu masa tu kita boleh detect lah. Terutamanya kalau kita buat ECG, kalau dia ada simptom, usually dia akan nampak ada changes yang sudah ada ada lah. Hati, masya-Allah. Okey, kalau anak muda ni insya-Allah lah selamat dan sihat. Haris kita nak bawa kau dah. Insya-Allah. Liga Juara Cipta Harapan Menuju Kejayaan. Kita nak bina harapan untuk anak muda kat luar sana. Mungkin dia orang ada minat juga. Macam Haris kata nak main bola asyik kena body je, maka aku buat freestyle contoh. Kalau ada yang juga minat nak freestyle juga Haris kan. Macam mana anak muda tu nak keluarkan bakat dia dekat sukan tu, mungkin kena ada support daripada mana-mana ke, ataupun boleh kontak Haris ke, dan macam mana nak dapat selalunya support daripada ibu bapa? Lalu kau ni asyik dengan bola, dapat ibu bapa macam ni seronok lah. Tapi mungkin macam mana Haris boleh kongsikan kepada anak muda luar sana? Pertama sekali saya rasa kena ada minat sendirilah. Saya yakin memang ramai je yang ada minat, sebab saya pun mula-mula just timbang biasa-biasa sebagai pemain bola je. Dan yang pertama kena kuasai asas lah. Asas iaitu timbang bola. Boleh timbang tanpa henti lah. 1,000, 2,000, 3,000. 1,000 timbangnya Masya-Allah, baik. Lepas tu kalau dari segi sokongan pula, kalau yang dapat sokongan alhamdulillah lah. Tapi kalau yang untuk yang tak dapat sokongan, saya rasa mereka kena buktikan
Melalui Buktikan. mana tu buktikan tu? Mungkin ada laluan ke? Mereka kena usaha, lepas tu tunjukkanlah yang diorang punya usaha tu tak sia-sia. Macam diorang main bola tu ada sesuatu, menjadi sesuatu lah. Dia macam bukanlah main petang-petang tak ada apa-apa. Tapi dia main boleh pergi sini, pergi masuk situ. Sebab Haris sendiri main cikgu freestyle tapi juga sebagai mahasiswa UIA yang mengambil pendidikan bahasa Arab lagi. Ini bakal ustaz juga sebenarnya. Alhamdulillah. Itu maksudnya anak muda kat sini kadang dia nak bersukan, nak bola semua, tapi contoh Piala Dunia ni memang berlaku di Mamak semua. Tengah berlaku Piala Dunia, azan subuh mereka tak berhenti solat dulu. Sampai habis tu tinggal solat. Maksudnya kat situ ada masalah untuk anak muda. Macam mana mungkin? Yang pertama sekali memang kita boleh kejar dunia tapi kena kejar akhirat juga. Sebab dia kena balance lah kan. Dan kalau macam tadi yang azan kan, memang sepatutnya kena berhenti dulu lah. Kita tunaikan kewajipan kita dulu dan lepas tu sambung lah balik. Sebab macam mana, tanpa akhirat ni tak ke mana pun kau punya, tak ke mana pun dunia ni. InsyaAllah. Insaf dia jaga. Nampak insaf lah tuan. Saya nampak insaf lah kat sini kan. Cuba sikit Noval. Saya nak sebut gini Noval. Mungkin Untuk nak support anak ni. ya, macam mana mungkin kalau ibu bapa nak support anak yang bersukan ni? Saya tuan-tuan dan puan, ingat gini banyak orang mengungut anak banyak duduk dengan gadget. Okey. Sabtu Ahad gadget, handphone, serabut dia kan. Kenapa anak duduk dengan gadget? Sebab mak ayah dia tak layan apa yang anak suka selain daripada gadget. Contohnya lah, anak saya suka bola, suka sukan. Kena layan. Sebab kita kalau nak elak daripada anak guna gadget, kita kena ada alternative activity yang lain. Sebab itulah saya layan anak saya main bola. Cumanya penat. Dan banyak persepsi orang, alah kau main bola kat Malaysia boleh pergi ke mana sangat pun. Kita bukan main bola sampai Piala Dunia sangat pun. Untuk kita lah tak. Kita nak ada aktiviti. Dia tak ada dengan handphone sangat. Sebab bola sepak ni disiplin. Sangat disiplin. Dia ajar cara nak tolak ansur bola, masa, macam doktor sebut tadi kan. Dia ajar macam mana nak strengthkan kaki apa semua, masuk gym semua. Kan macam saya dah berumur kan. So saya kena tahu sukan apa yang saya boleh buat kan. Tapi bila ingat mak ayah ni gini. Bila mak ayah duduk bersama dengan perkara yang anak suka. Anak suka bersukan. Mak ayah ada dekat situ, apa kesan dia? Rapat hubungan mak ayah dengan anak. InsyaAllah. Saya memang weekend habis masa dengan anak saya dekat Padang. Dah ada game ke, dah ada training ke, saya tengok. Sebab saya suka lah, kebetulan saya suka benda tu. Alhamdulillah. Walaupun juga kadang-kadang rumah saya tak pun suka sangat. Dia kata apa, main bola hitam muka dia kata kan. Doktor handsome main bola okey. Haris main bola okey kan. So saya nak sebut pada mak ayah, benda yang anak suka support selagi mana benda tu patut syariah. Sebab kalau tanpa kita support benda tu, dia akan pergi benda yang lain. Dah penat, dah pening masa tu kan. Habis dengan gadget je. Kan kita duk kata dah pening kepala kan. Apa sangat dengan handphonenya? Sebab itulah cara nak elak daripada handphone, ada sukan yang lain yang menggantikan penggunaan gadget tu. Sebab Ustaz sebut disiplin. Pemain yang legenda hari ni yang orang kata GOAT, the greatest of all time. Umur 40 masih lagi boleh main Piala Dunia. Mungkin kita tahulah siapa nama, saya tak nak sebut sebab saya tapi nak cakap disiplin yang beliau ni, berjutaan ringgit yang diberikan untuk jadi pelaburan kesihatan beliau, dan disiplinnya itu adalah lebih daripada umur yang kata umur muda sebagainya. Sebab tu dia boleh capai itu. Mungkin ini sebenarnya Islam ajarkan doktor, dan kita nampak sendiri bagaimana gaya hidup pemain muslim yang lain tu mempamerkan dia orang tidak merokok, dia orang tidak minum arak, tidaklah lifestyle seperti pemain bola profesional. Tattoo pun tak ada. Ya, tak ada tattoo. Macam mana Ustaz mungkin komen berkenaan dengan ini? Saya sebenarnya saya tengok ni, saya sebutlah Cristiano Ronaldo kan. Kenapa saya minat dia? Saya tak sebut Ustaz. Kenapa saya suka dia? Dia bukan setakat dia kenapa kata GOAT kan? Kenapa dia ni legend bola sepak kan? Kan? Dia satu sebab yang saya nampak kat dia, dia model untuk semua benda. Dengan mak dia, jaga mak dia baik-baik. Betul, masya-Allah. Dengan keluarga dia, dengan anak dia lahir juga sebagai pemain sepak. Dia sebagai bapa yang baik kepada anak, contoh yang baik. Dia juga contoh yang baik kepada pemain bola yang lain. Datang awal training. Dan kalau tak ada training pun datang juga Padang, training sendiri. Dia buat strength sendiri. Kemudian ditunjukkan kepada kita kan tentang baik dengan orang, kan dia baik dengan kanak-kanak. Ya betul. Dia lain semua orang compare kan player dengan player ni kan. So pada dia itu sebenarnya satu disiplin sangat besar sebenarnya. Dia bukan orang Islam, tetapi Islam berada pada dia. Dan itulah sebenarnya kita sebagai orang Islam kena ikut. Kan disiplin masa, dia tak ada tattoo. Dia tak minum arak dan dia tak ambil pun apa orang kata rokok pun tak ada. Sebab dia tahu itu semua boleh melemahkan lah.
Sebab tu dia bertahan sampai umur 41 tahun. Dan masih lagi satu-satunya player yang bola sepak moden ini yang telah main Piala Dunia sebanyak 6 edisi Piala Dunia ni. Masya-Allah, ya. Dan masih lagi menjaringkan gol. Ya. Kan, bukan kita apa, tapi saya nampak kat situ cara bagaimana nak bawa anak kita ni pada saya lah, termasuk juga di saya sendiri lah kan. Saya dah suruh main bola dah doktor sebab lutut lepas kena ACL ni kan. Itulah, tapi sikit-sikit dah. Saya ingat tadi tunggu juga doktor tunjuk dekat Noval macam mana nak take lutut tadi, longgar tak longgar tadi tu. Tunjuk doktor, tunjuklah nanti. Baik, masya-Allah. Betul itu.